Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Burning Wheel. So hari ni kita nak review. So sebelum ni aku dah review motor Fidas. So kita nak review motor Hifzi pula. So Hifzi motor dia sama macam Russell, Breakout 114. One Tapi guys, motor ni satu, tengok exhaust dia. Exhaust Basani guys. Lepas tu stage 2 dah ada. Kenapa kau pilih motor ni? Handsome. So motor ni belakang kau memang kau dapat macam ni kan? Tak. Ini aftermarket bang. Masa kau beli dapat ni ke tak? Tak dapat. Oh tak dapat? Yang tu dia yang biasa punya. Tapi dia custom number plate belakang. Oh so, okey. aku tak suka sangat sebab dia sebab look dia lah, dia macam kacau tayar kan. So that's why aku tukar. So kau tukar yang ni. Ini aftermarket punya lah. Ini aftermarket kan. Seat pun aftermarketnya. Seat pun aftermarket. Tapi seat ni baik guys. Dia dah apa? Dah tukar spine so dah sedap duduk ah. Oh kalau tak sakit tu. Kita pakai ni. Ada side box. So spark plug dengan cable plug pun dah tukar. Scream Eagle. Handle ni handle standard kan? Standard. Handle standard. Tak banyak, aku banyak tukar aksesori dengan camshaft je lah. Itu je lah. So basically apa nama dia? Breakout ni dia punya fairing dia, fairing pula, dia punya frame dia sama macam motor aku. Sama macam ni juga, apa Fatboy Softail. Tapi Breakout dengan Fatboy dia ada boleh adjust. Adjust dia punya tinggi rendah. Betul. Tinggi rendah je lah, bukannya soft hard tak ada lah. Tak ada. Oh dia boleh adjust tinggi rendah dia. Tak. Ini soft hard lah. Oh soft hard je lah, bukan tinggi rendah lah. Bukan. Oh dia boleh adjust soft hard. Kalau lagi rendah lagi soft lah, maksudnya lagi ni lah. Kalau macam kalau naik dengan ada pilihan kena kurang sikit lah. So untuk Breakout dah ada, so motor saya tak ada. Lepas tu kalau tengok motor aku tak ada. Motor aku dia just tutup habis ni. Oh ke kau kena jam mono manual kat sini, kau kat seat. Tak suka pula aku. Tapi aku punya ni kan, ni kau punya kan macam ni kan. Aku punya sama macam sebelah. Dia punya cover dia. Cover dia macam ni. Memang tak ada. Kau punya eja dalam ni, buka seat. Oh kau mungkin lah. mono kau manual, aku punya dia punya tu betul je. Oh mungkin lah, aku pun rasa macam tu lah. Tapi ni lagi ni lah, lagi style lah, lagi senang lah, terus eja kat sini je. Lepas tu motor ni walaupun dia frame sama tapi dia punya foot position dia forward control macam aku mid control. Ni rim depan standard ke kau tukar? Standard. Semua standard. Tapi rim depan dah datang dah tukar satu dalam masa sama. Gila lah. Takut. So rim dah 21 inci. So yang ni kau nak tukar kan? Apa? Handlebar. Handlebar sama je. Stop je. Sekarang ni sama lah. Ni stop je. In future kau nak tukar ke? Kita rasa kan dah pakai yang app hanger tu kan? Kau nak tukar ke macam ni? Hati nak tukar. Tapi biar dia terlenjal je ni. Tapi guys, dia bila dia datang sini, dia berminat pula dengan Fatboy ni. Sebab aku dulu, time aku nak angkat ni, dua je opsi aku. Either Fatboy atau Breakout. Tapi sebab time tu aku Breakout ni jarang orang pakai, tak aman. So aku macam Breakout lah. Breakout ni memang rare sikit lah daripada Fatboy ni banyak. Bersepah kita nampak. Breakout ni susah sikit kita nak jumpa. Susah nampak. Betul aku suka look dia lah. And aku memang dah suka Breakout. Before aku kena Fatboy, aku dah kena Breakout dulu. Aku siapa nama YouTuber Japan tu? Shin dengan apa tak? Oh dia pakai Breakout lah. Pakai Breakout CBO, handsome warna merah. Oh, Breakout CBO Tahun 2017 ni, 117 ni. Oh, 117. Start dari situ aku minat Breakout. So aku kena ahli dari situ lah. So dah ada food pack. Food pack dia pun bukan biasa-biasa guys. Nampak macam biasa tapi harga dia luar biasa.
Betul. Padahal full pack je. Betul. Walaupun getah je. Getah je. Dia tengok dia tak ada. Getah dengan besi macam ni je. Tapi harga dia luar biasa. Ni dah tukar dah. Air cleaner dia, air cleaner dah pakai Allen's. Tu cantik guys. Cleaner saya pun nak tukar air cleaner kat nanti. Dia bila dari tepi look dia okey lah dari tepi kan. Dia nampak ganas lah. Kena lah dengan enjin kan. So Breakout ni dia punya karakter dia more kepada bad boy lah lebih kurang. Betul. Dia macam Dia jahat lah. Dia macam boba, nak kata boba pun bukan juga, tapi dah set up macam ni dah jadi macam boba ke lah lebih kurang. Betul. So kalau perasan kan, kalau aku pakai stock punya seat, punya magat, dia akan jadi tinggi sikit tau. Dia akan jadi tinggi sebab bila aku tukar, kalau aku naik pilihan kan, kadang aku tukar, aku punya plug and play, dia akan jadi tinggi tau, dia tak jadi lower. Oh, dia punya seat ni tinggi? Seat ni, tak tahu lah, maybe sebab dia punya ni kot, dia punya ni kan. So kalau kau nak tukar benda ni, dia buka ni lah, skru ni je lah? Tak, dia buka skru ni lah, sebab aku ni plug and play, buka yang ni, buka skru ni dengan ni? Buka seat, dah pasang yang tu. Oh, senang je lah nak tukar punya magat? Senang je, dalam 4 minit pun settle. Oh, tapi ni kau pakai apa? Dia bukan ada pakai apa? Dia punya beli lah. Oh, kau beli yang dia punya special tu je lah. Yang bunga punya. Dia punya Allen key yang bunga tu. So tu je. So Breakout ni dia punya lampu, kalau kau tengok dia punya rim belakang, bukan rim, tayar belakang ni besar. Itu karakter Breakout dah. Ini belum cukup besar lagi ni. Dia baru 240. Ada kalau satu macam rasa 260. Rasa lagi besar. So tayar ni pun kalau duduk belakang ni basah kau. Aku rasa diorang dia tahu yang masa yang aku pergi Lenggong tu kan. Kita pergi kan Lenggong. rasa dah ambil aku punya gambar kan, video kan. Oi, lecun weh. Bukan orang yang duduk belakang ni basah, dia basah. Bukan basah, basir siap. Betul tu. Betul. Tapi tu orang cakap, kalau nak looks memang kena berkorban sikit. Ya, betul. Lepas tu yang ni kalau dia punya hujan kan, dia punya naik tinggi tu 2 tingkat guys. Betul. Dia punya tinggi. Ini body betul dari depan ni. Dari depan aku boleh nampak Aku nampak air tu datang tau. Oh, ini. Aku boleh nampak. Sebab satu lah, magat dia kecil kan, sama kan. Kalau magat macam ni, itu memang tak ada masalah. So magat-magat Softail selalunya dia tak full habis. So ni besar, yang ni tapi nanti aku nak buat custom ni, yang magat ni. Kan ada satu, aku tengok satu Breakout tu dari US lah, dia dari depan ni sampai macam ni lah, macam ideal punya magat lah. Macam ideal punya magat tu panjang tau. Dia memang C habis lah, memang C habis. So kalau pakai magat dia tu, macam korang tengok video sebelum ni, motor aku kotor gila. Motor Aidil tak kotor pun sebab magat tu. So motor ni dia dah stage 2. Stage 2 kau tukar apa? Cam Cam, tapered, push rod, banyak lagi lah, manifold. Banyak lah, tak ingat lah, tapi ada lah, ada yang sediakan duit je lah sekarang cerita. Sediakan duit je lah. Duit ada, tak ada hal. Stage 18 pun boleh. Aku yang satu je tak settle lagi. Aku tak fully complete. Ada satu fuel punya ni lah, fuel punya pump tu. Fuel pump tu kena. Pump tu je lah. Fuel pump tu on the way. Akan hantar. Fuel pump sekarang ni standard lah? Standard. Tapi boleh pakai ke? Boleh pakai, tak ada masalah. Sebab aku tak pakai ganas. Maksudnya okay. Kalau nak pakai, pasal rasa nak merembat dia kena tukar fuel pump. Kalau kau rasa tangan jenis tak boleh duduk diam, memerah je, better tukar untuk performance punya. Tapi kau punya tuner kau pakai Dynojet? Dynojet. Mana dia punya ni? Aku cabut. Oh, kau cabut? Sebab lepas dah tune. Oh, kau cabut tu pasal? Sebab banyak sangat bila aku nak letak phone sini ada dia punya tu kan. Sebab aku ni yang lama punya SP1. Sebab Dynojet dia yang PV1 dia yang ada screen tu kat sini. So semak sikit lah benda tu. Benda tu lah siap tune terus ni lah. Aku tu nak tune, aku tu cabut lah. So let's say kalau in future aku nak tune lagi, macam aku nak hantar dia nak tune balik dengan. Tapi wiring panjang lah wiring dia. Wiring apa? Wiring nak masuk ke ni? Itu aku tak pasti. Itu kena tanya format lah. Tapi aku rasa panjang lah sebab dia punya benda tu kat sini. Dia punya wire tu ada kat sini. Aku punya format tu letak kat mana lah? Dia di sini lah. Dia itu dia letak kat sini. Ada. Betul. Dia ada lilit kat sini. Ke tepi. Tepi ni lah ni. Di sini lah, di sini. Dia ada lilit sini. So bila nak pasang, dia tarik tu, pasang sini. Oh, macam ataupun tu je. Kalau aku tak pasang sini, dia just buat sini je lah kan. Macam tu. Oh, macam aku punya. Aku pasang dalam ni. Aku buka dalam ni. Aku tak boleh benda tu. Tak boleh connect dalam phone. Aku punya kena manual. Jadi kalau so adjust semua kat sini lah. Itu betul. Macam saya punya PV4. So PV4 dia just connect dengan phone lah. So saya masuk dalam ni. So dah tinggal lah.
So connect dengan phone je. Cuba dengar sikit motor stage 2. Stage 2 bunyi memang padu lah. Dengan bunyi. Jadi kalau idle dengan time kau pulas baru sedar bunyi. Kalau macam bawa slow, maintain Biasa lah. biasa je. Kalau korang dengar dia punya bunyi exhaust dia tak mendatau, dia macam bap kan. Itulah Tapi tu aku stage 2. nak tune balik ni, nak bunyi macam kuda. Sebab aku minta aku punya foreman tu untuk dia tune balik. Tapi dia tak akan dapat exactly macam carburetor lah. Dia almost dia lah. Sebab kalau nak dapat tu tak boleh main 107, 103 lah. Ya, kalau nak dapat bunyi kuda memang exactly punya kuda macam carburetor tu, memang kena pakai 103 lah. 103 ke bawah boleh lah buat macam tu. Betul. So macam ni, tapi tadi pun dah memang padu lah bunyi dia. Bunyi dia memang padu. Berapa laju paling pernah? Laju kau pernah bawa motor ni selepas stage 2? Aku memang bukan jiwa kelajuan. Ni ayat-ayat selamat ni. Kalau kita laju 1.6 lah ke. 1.6, okey. Tapi sebenarnya motor ni dah stage 2. 2.2, 2.3 tak ada masalah ni. Nak pegang lagi boleh tengok rider. Kalau aku tak berani. Sebab yelah motor kau tak ada fairing. So kau nak bawa lebih daripada 1.6 tu agak susah sikit lah. 1.6 tu okey lagi, macam boleh tahan lagi. Kalau macam maybe 1.8 atau 9 tu baru terasa. Betul. Cuma jalan jauh penat lah. Kalau maintain 1.9 penat. Memang penat lah. Yang ni apa benda? Yang di casing ke memang macam ni? Itu casing tu. Oh kau tambah lah? Betul. Oh di casing kau tambah lah. Sebab the point is aku nak banyakkan colour chrome tau. Oh dah banyak kata tu. So banyak bracket-bracket yang chrome ni banyak tambah lah. Dia nampak klasik kat sini. Sebab kalau orang tengok motor lama-lama kan, motor macam motor ni tahun 2008. Dia memang ada benda tu tapi ni benda ni. Tapi ni bukannya apa nama dia, spark plug. Yang ni horn. Tu horn. Aku tahu. So bila kau buat macam tu dia nampak macam klasik sikit lah. Tapi sebenarnya yang ni kalau untuk 117 ni spark plug lah. Memang point dia memang nak kasi nampak banyak chrome lah tu je. Kalau itu pun kalau macam aku buka aku ni cam tu pun push-rod aku. So aku patut datang semua hitam ni. Dia punya ring ni pun hitam kat ni. Tapi aku minta aku punya pemain untuk dia elak dia sikit lah colour chrome tu. Dia tak ada yang semua chrome lah? Tak ada. Oh tak ada, memang hitam kan? Ada tapi macam susah nak dapat yang tu lah. So aku pun hati dah tak sama. So ambil je lah. Yang apa ada kan. Tapi dia kata boleh ni sikit lah. So okey lah. Sebab kalau ni chrome yang cantik lah. Memang nampak lagi merah lah. Sebab apa tau? Sebab apa aku nak kekalkan chrome tu? Sebab kalau tengok ada jauh kan. Kalau kau tengok ada jauh kan. Kalau hitam and then yang chrome tu boleh fokus tau. Betul. Nampak kontra. Nampak dengan enjin terkeluar. Macam kalau semua hitam, bagi aku personal opinion ya. Macam semua hitam bosan lah. And kau tak nampak ni breakout memang main chrome macam cantik. Sebab exhaust pun chrome, memang enjin pun dah chrome. So lepas ni kan, motor next target kau motor apa? Road glide. Aku dah malas nak custom lah. So maybe try target CBO lah. Tapi tahun lama sikit lah. CBO yang 2012 lah? Bukan belas lah, 2020 ke atas lah aku. Okay. Tapi still kepala macam ni lah? Kepala macam ni tapi CBO. Tu kalau siapa yang ada Fatboy ke nak swap ke. Dia tukang ni tengah berkenan dengan Fatboy tau. So dia kata kalau nak swap kan, so kalau nak swap siapa ada Fatboy yang full black chrome, macam ni lah basically. So kalau nak swap dengan dia open for swap. Tapi hati berat kat ni dia. Sebab breakout ni nak cari leceh sikit lah. Betul, breakout saya cari. Kalau macam Fatboy, bukan nak cakap Fatboy ni, tapi Fatboy okey, cantik. Cuma in term of option dalam market banyak kan. Kau boleh cari senang lah. Sebab kalau pergi mana-mana kedai yang jual Harley, jarang lah nampak breakout. Susah lah.
Fatboy memang boleh katakan semua kedai ada jual lah Fatboy. Kalau jumpa pun tak semestinya yang kita suka. Nanti nak kena tukar itu gerbak-gedebuk lagi betul. RM5,000 nak. Lagipun kalau kau nak tukar pun kau dah buat stage 2, so sayang lah isu. Tapi boleh kalau ada yang berminat yang ada Fatboy yang So kalau siapa-siapa yang ada memang untung guys, sebab kau orang dapat tengok ah exhaust dah pasal ni. Exhaust dah berapa belas ribu lah ni. So awet sekali. awet. Dapat awet. Ada awet guys kat motor dia. Awet. Tengah pull dance kat situ. Dia ada sejuk tadi, hujan. Dapat awet sekali guys. So dah tukar air cleaner, dah stage 2. RM40,000 aku ni. Oi, lain macam dah tu. Bagi ujung-ujung. Dia bagi ujung-ujung. Dia turun jadi 30-40,000 kan. Boleh tanya Zik, boleh adjust ni? Aku ambil bawa pergi pasar ni. Aku kalau 4,500 aku ambil lah. Tapi motor ni laju. Tapi bawa dia sedap. Ni betul Laju laju. kan motor ni? So guys, motor ni dah spend almost 30k kak untuk buat stage 2. Exhaust, aku rasa lebih rasa. Lebih pada 30k. Ke tak sama, tak awal lah. Lebih kurang lah, lebih kurang macam tu lah. Campur dengan exhaust, campur dengan air cleaner, campur dengan spark plug, campur dengan cable plug, campur dengan stage 2 punya cam semua bagai. So almost 30 lah habis kat motor ni. So kalau siapa-siapa yang ada Fatboy yang nak swap dengan Hifzi, Boleh roger-roger lah. boleh roger-roger saya. Tak semestinya dia lah. Nak tengok dulu. Tapi tambah duit lah kan? Ha? Tambah duit Dia kan? tengok kondisi motor macam mana. Siapa yang tambah? Kau yang tambah ke dia yang tambah? Depends, aku boleh tambah duit. Apa dia tambah? Rekod lagi mahal. Ya? Tapi itu lah, Tahu. hati berat lah. Hati berat tapi nak Nak merasa lah. merasa lah. Tapi kalau aku sendiri lah, personally aku sendiri, breakout dengan Fatboy, aku lagi minat Fatboy lah. Sebab Fatboy dia punya, kau tengok rim dia lain macam guys. Tapi Dia rim dia memang besi habis semua. Memang seketul. Memang nampak meaty lah. Memang gagah. Tapi ni yang model baru, rim dah ada lubang. Kalau tu yang lah. lama Yang lama tak ada lubang. Macam ni. Aku minat yang lama ni. Ni model lama dia tak ada lubang. So memang berat, memang skeping tau. Skeping rim kat sini. Memang tak ada lubang pun. Yang baru ada lubang. Dia tak tak cukup kuali boleh jadi kuali. Ini dia tambah ni. Dia tambah LED. Tapi ni lah, yang ni tak cantik lah kalau pakai. Tapi untuk kesesaran okey lah. Ada satu Fatboy dekat ES. Boleh tambah memang. Oh yang tu. Itu dah buat ni kan. Aku dah try yes tu aku pergi. Aku kena tahu lagi tapi 15 hari punya kan. Okey. Ni konsep motor ni dia bobber tapi campur dengan club style. Sebab dia pakai crash bar club style punya crash bar. Kalau standard breakout ni ataupun Fatboy dia akan pakai crash bar macam ni. Crash bar telinga macam ni kan. Lepas hari tu panggil. Crash bar hari. Ya betul. So yang ni crash bar club style dia pakai. Tapi still nampak nice juga ah. Still nampak cantik motor ni. Sebab dia minimum besar. Dia tak. Dia tak nampak terlampau banyak benda orang. Sebab satu breakout ni beza dia bagi aku lah. Beza dengan Fatboy. Fatboy ni kalau boleh kalau masuk aksesori biar yang gabak besar supaya nampak tinggi. Kalau breakout ni dia macam slim sikit tau. Dia macam Ya, dia besar tapi dia tak boleh yang besar-besar. Dia tak sebesar Fatboy. Fatboy lah. Lepas tu aku masuk yang slick bar. So motor ni tank berapa? Tank berapa liter? 18. 18. 18. Rasanya lah 18. Oh, so tank ni lagi kecil lah daripada Fatboy. Fatboy apa? Fatboy aku rasa 22 rasa. Oh betul tu, Fatboy tu besar. Fatboy besar sebab dia punya ni. Kalau yang barunya satu tempat ni, ada yang dua tempat minyak. Dua tempat minyak Ini tempat minyak. Apa lagi cuit minyak lah. Ni tempat minyak agak rasa. Ke bukan? Tak boleh buka. Aksesori je kot. Oh, dia dummy je kot. Pasti lah aku. Okay guys, sampai di situ saja video review motor Hifzi kali ni. So Thank you. lupa nak tanya. Hifzi umur berapa Hifzi? Sikit lagi masuk 3 series lah. Sikit dah masuk 3 series. Okay guys. So jangan lupa like, subscribe dan komen motor ni. Kalau korang nak beli atau nak swap, boleh komen kat bawah. Boleh contact Hifzi sendiri ataupun contact aku lah, contact aku. Dan aku akan bagi tu Hifzi lah. Ada ambil persen ke? Kita kalau ada dah bagi lah aku lah. Mana-mana sikit lah. So jangan lupa subscribe guys. Jumpa lagi di next episode.
Assalamualaikum.